Hari tu aku ada pergi Temerloh, Pahang untuk photoshoot satu kafe ni lah. Nama kafe ni Jong Cafe. Aku tengok biasa je dari luar, tapi yang ni memang pengalaman yang luar biasa sebenarnya bagi aku. Sebab for the first time aku makan patin fish and chips. Dan aku mula terfikir, alah ni satu makanan yang mengarut lah, merepek lah, tak pernah dengar kan. Sekali bila makan, sedap gila bai. So inilah pertama kalinya aku makan fish and chips yang menggunakan patin, dan rasanya memang sangat sedap. Dia tak hanyir, batter sangat rangup, lepas tu dia gebu. Ini boleh dikatakan satu hidangan patin yang next level yang kita boleh cubalah. Biasa kita dengar patin masak tempoyak, pais patin. Hidangan barat yang simple seperti fish and chips ni gunakan ikan lokal yang terkenal dekat Pahang, ikan patin, jadi satu hidangan fish and chips yang sangat best. Dan portionnya pun sangat memuaskan. So nama kafe ni lah Jong Cafe. So aku cakap ni tak ada skrip lah sebenarnya. So basically ni daripada hati aku, apa yang aku rasakan. Yang Jong Cafe dekat Temerloh, Pahang, Pekan Kecil ni adalah satu hidden gem yang korang kena cuba datang. Dan tukang masak dia dan selaku owner dia merupakan seorang chef yang berpengalaman lama dalam bidang kulineri. Dia pernah bekerja sebagai chef terutamanya dalam masakan fine dining. Pelbagai jenis makanan yang dia dah servekan, dia dah buat, especially Japanese. Cara dia potong siang ikan pun kita boleh tengok dia punya teknik dia macam mana, sangat hebat. Dan semua makanan masakan dekat kafe ni direka khas oleh chef ni sendiri. Selain daripada patin and fish and chips ni, aku pun kagum dengan makanan-makanan lain. Antara yang benda-benda lain adalah pasta tom yum gourmet, tom yum namcorn dia, nasi goreng dia. Bila kita baca tengok menu, memang it's a simple menu, tapi dia berpegang teguh pada basic. Bila basic dia dapat buat dengan sedap, dan semua makanan dia memang sedap. Dia masak dengan penuh hebat, dengan penuh teknik yang terbaik. Ini adalah review ikhlas daripada aku. Patin fish and chips dan masakan dia yang lain mampu membuat orang ramai datang setiap minggu just untuk rasa masakan dia.